Ramai orang sanggup menghabiskan banyak masa mereka untuk memilih pelamin, decoration, baju pengantin. Kalau boleh, semuanya nak nampak cantik di mata sendiri. Benda tu memang bagus untuk gambar dan video. Tapi mungkin boleh jadi dalam beberapa situasi yang kita sendiri tak nak. Seperti para tetamu ataupun kawan-kawan yang datang majlis kita rasa tak best, keluarga jadi kelam kabut, dan mungkin boleh jadi pengantin itu sendiri sukar menikmati momen bahagia mereka. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebelum tu boleh save video ni jika anda tengah plan majlis perkahwinan, ataupun boleh share kepada kenalan anda yang ingin membuat majlis perkahwinan selepas ini. Ada sesetengah majlis dari luar nampak indah. Pelamin cantik, dewan kemas, pengantin pun bajunya berseri-seri. Benda itu memang sangat bagus untuk gambar dan juga video. Tapi bila acara bermula, ada sesetengah masa tiba-tiba rasa jadi serba tak kena. Mungkin ada yang tengah tunggu arahan, ada yang tak pasti agenda selepas ini apa. Tetamu dan kawan-kawan pula dah mula rasa tak best. Nak duduk tunggu, rasa lama. Nak balik pula, rasa bersalah ataupun rasa rugilah pula. Agak-agak situasi tersebut pada waktu bila? Ya, pada waktu bergambar dengan pengantin. Waktu itu masalah sebenar bukan pada decoration yang cantik ataupun pada pelamin yang indah. Pihak dewan ataupun pihak catering tak bersalah pun dalam bab tu. Tapi pada flow yang tidak dipimpin dengan betul. Sebab itu tuan rumah memerlukan MC ataupun juruacara yang bukan sekadar suka-suka bercakap di mikrofon. Tapi tuan rumah dan juga pengantin memerlukan MC yang membantu menyusun rentak majlis dengan baik serta memastikan satu agenda bergerak ke satu agenda dengan sangat cantik dan juga membantu semua pihak bergerak dalam flow yang betul. Peranan MC yang memahami flow sangat penting. MC bukan hanya mengumumkan acara, tetapi untuk membantu setiap bahagian dalam majlis bergerak dengan teratur dan mengekalkan suasana yang selesa dalam majlis. Pernah tak anda rasa bila datang satu majlis, suasana nampak cantik, tapi tetap rasa tak seronok atas sebab-sebab tertentu? Cuba cerita dekat komen.